Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek kukus tiramisu cheese. Penggemar kek kukus boleh cubalah resepi ni sebabnya sangat lembut dan moist. 150 gram gula kasta, 1 sudu besar overload, 4 biji telur grade A. Pukulkan kesemua bahan-bahan ni sampai putih gebu pucat. Kalau dah putih gebu pucat macam ni, baru masukkan 70 gram santan. Pukul lagi bagi sebati. Lepas tu, masukkan 160 gram tepung naik sendiri. Kalau korang tak ada tepung naik sendiri, boleh je guna tepung gandum tapi tambah 1 sudu teh baking powder. Kalau dah sebati macam ni, baru masukkan 100 gram minyak masak ataupun minyak sayur. Saya guna teknik kaut balik untuk sebatikan bahan-bahan ni. Akhir sekali, timbang kesemua adunan ni dan bahagi kepada 2 bahagian sama banyak. Bahagian yang ni letak coklat Imalco secukupnya, gaul-gaul bagi sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Bahagian yang ni pula masukkan kopi Imalco secukupnya, gaul-gaul bagi sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Lepas tu kita buat adunan cream cheese. 250 gram cream cheese, 3 sudu besar gula kasta, 1 biji telur grade A. Pukul ke semua bahan-bahan ni bagi dia bercampur sebati. Lepas tu baru masukkan 1 sudu besar tepung gandum. Gaul lagi bagi sebati. Saya guna loyang 8x8. Bawah loyang tu saya sapu dengan sedikit margarin untuk lekatkan kertas baking. Keliling loyang tu saya tak sapu dengan apa-apa. Panaskan air pengukus. Kalau air pengukus dah mendidih, barulah kita boleh kukus. Untuk lapisan pertama, saya guna adunan yang berperisa coklat. Lepas tu kukus selama 10 minit. Lapisan kedua, saya guna adunan berperisa kopi. Kukus lagi selama 10 minit. Lapisan terakhir tu, saya lapis lagi mengguna adunan yang perisa cheese. Kukus lagi selama 15 minit. Kalau dah masak macam ni, keluar je daripada pengukus kan. Sisip keliling loyang, lepas tu terus keluarkan kek ni daripada acuan. Kemudian potong kek ni kepada 2 bahagian sama besar. Lepas tu biarkan kek ni betul-betul sejuk. Sementara menunggu kek tu sejuk, jom buat ganasnya dulu. 150 gram dari whipping cream, 150 gram dark chocolate. Saya masuk dalam microwave untuk cairkan kedua bahan-bahan ni. Kalau korang tak ada microwave, boleh je guna teknik double boil. Kek dah sejuk. Untuk lekatkan kek ni, saya letak ganas tu. Korang tengok macam saya buat dalam video ni.
Lepas tu tuang lagi ganas kat semua kek ni. Lepas tu bolehlah simpan dalam peti ais sebelum dipotong. Selamat mencuba semua.